Janganlah lena di kersi empuk, nanti terlepas mutiara bicara. Bangkit semangat, hilangkan ngantuk, ilmu petang ini tinggi nilainya. Jadi para hadirin sekalian, mari kita jihad bersama, bukan melawan musuh, tapi melawan rasa mengantuk. Sebab ilmu pada petang ini insya-Allah penuh manfaat dan juga keberkatan. Baiklah, musakarah ketiga akan membicarakan satu tajuk yang penting dalam kelangsungan pembangunan ekonomi wakaf, iaitu inovasi istibdal wakaf dalam instrumen kewangan moden. Dalam menyuburkan aset wakaf, kita tidak hanya memerlukan tanah dan modal, tetapi juga semangat untuk berinovasi dengan niat yang ikhlas. Kita lihat banyak aset yang satu masa dahulu bernilai, kini barangkali berada di lokasi yang kurang strategik, malah ada yang terbiar tanpa manfaat. Maka di sinilah munculnya keperluan istibdal. Maka bagi mengupas lanjut topik ini, majlis dengan sukacitanya menjemput para pembentang, pendiskusi dan moderator untuk tampil ke pentas. Dengan ini dipersilakan yang berbahagia Dr. Abdullah Jalil selaku pembentang dan juga merupakan pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM. Seterusnya dipersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Arif Salih Rosman, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, merangkap Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor. Seterusnya dipersilakan yang berbahagia Suhaibus Samaha, Profesor Dato' Dr. Asmadi Muhammad Naim, Mufti Negeri Pahang. Dan dipersilakan juga selaku moderator Tuan Haji Muhammad Syafiq Abdul Rahman, Ketua Jabatan Syariah Wakaf An-Nur untuk tampil ke pentas. Dipersilakan. Baiklah, dengan ini saya serahkan majlis kepada yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Syafiq Abdul Rahman selaku moderator untuk memulakan sesi dengan peruntukan masa yang diberikan selama 1 jam dan diikuti dengan sesi soal jawab selama 15 minit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat teruskan untuk sesi muzakarah yang ketiga selepas kita berhenti makan tadi. Dan kalau kita tengok tajuk berkaitan tentang inovasi istibdal wakaf dalam instrumen kewangan moden pada waktu yang kritikal selepas kita makan ni, harap-harap kita dapat sama-sama mengikuti kerana sebelum ini kita punya pembentang pengulas cuma seorang-seorang. Jadi masuk edisi petang ni dia special sikit. Ada 2 orang pembentang dan ada seorang pengulas yang sudah tidak perlu diperkenalkan lagi. Al-ma'ruf daimun yu'raf. Orang yang dikenali itu sentiasa dikenal lah. Di sebelah kiri saya Profesor Dr. Arif Salih yang akan membentangkan sesi pertama. Kemudian Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Jalil dan akan diulas oleh yang kita hormati, yang berhormat Sahibus Samahah Profesor Dr. Asmadi Muhammad Naim. Jadi sebelum kita serahkan kepada Profesor Dr. Arif Salih untuk membuka bicara pada petang ini, oleh kerana MC daripada pagi tadi dia pantun, Datuk Asri pun pantun, jadi kita nak pantun jugalah. Supaya sama-sama kita ambil semangat itu, harta lama diganti baru dengan izin fatwa dan panduan. Istibdal bukan perkara baru untuk mengekalkan manfaat berzaman. Jadi untuk tujuan tersebut, tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Profesor Dr. Arif Salih untuk membentangkan sesi pertama khusus berkaitan tentang disiplin ilmu dalam istibdal wakafan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syafi'i selaku pengacara moderator pada petang ini. Pembentang Dr. Abdullah Jalil, saya bersama Datuk Mufti Pahang selaku pengulas,
tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Baik, untuk sesi pertama ini, sebab saya berkongsi dengan Dr. Abdullah, saya akan bincangkan secara teoretikal bagaimana konsep istibdal dalam fiqh waqaf dan seterusnya secara praktikal yang akan disambung oleh Dr. Abdullah Jalil, iaitu pembahagian tugas di antara kami pada petang ini. Baik, jadi sebagai pendahuluan kita, sebagaimana dalam pantun yang dikemukakan oleh Ustaz Syafi'i tadi, menjelaskan berkenaan dengan kepentingan istibdal ini, di mana ia adalah merupakan suatu solusi atau penyelesaian kepada isu yang membabitkan kepada pembangunan harta wakaf itu sendiri. Dan khususnya dalam keadaan semasa yang telah kita dengar daripada penjelasan Dr. Azrul dalam sesi muzakarah kedua tadi, di mana aset wakaf itu bukan setakat terhenti kepada harta tidak alih tanah dan bangunan masjid khususnya, tetapi sudah melangkaui harta alih dan kemudian kepada aset keuangan. Maka di sini kita melihat satu perkara yang sangat penting, istibdal boleh menjadi satu mekanisme bagi mengekalkan kesinambungan harta wakaf itu sendiri. Kalau ulama dulu membincangkan berkenaan dengan masjid, ya mungkin nature masjid itu berbeza dengan saham wakaf. Jadi ini kita nak lihat bagaimana kesinambungan harta wakaf itu dan kita kaitkan dengan instrumen istibdal. Jadi konsep tahbis atau menahan harta yang merupakan trust di dalam kefahaman kita tentang wakaf ni, dia maksud kekal ini bukanlah sehingga boleh membiarkan harta itu tanpa sebarang usaha. Ini antara perkara penting untuk kita fikirkan bersama, sejauh mana kita nak berpegang secara tegas dan ketat dengan prinsip istibdal yang ulama bincangkan dahulu, yang nature aset wakaf atau mauquf itu yang sudah berbeza dengan sekarang. Dan selanjutnya kita lihat penahanan harta wakaf. Ya, bukan hanya sekadar untuk menahan harta ini, dia untuk mengelakkan daripada harta itu berpindah milik. Ini antara perkara yang perlu juga untuk kita jelas. Menahan atau berkekalnya mauquf itu, iaitu dari sudut pemilikan itu. Tapi apabila dia melibatkan kepada mengambil manfaat daripada harta tersebut, maka ini satu persoalan yang berbeza, yang lain, yang menjadi satu landasan untuk kita lihat bagaimana peranan istibdal yang dibincangkan oleh para ulama sebelum ini. Jadi pengekalan harta wakaf ni, dia bukan hanya sekadar merujuk kepada mengekalkan physical asset itu saja, tetapi kita kena lihat juga bagaimana keupayaan aset wakaf itu boleh menjana manfaat, dan manfaat itu juga berkekalan. Jadi maksud at-ta'bid itu bukan hanya sekadar kita melihat kekal pada zat aset itu, tetapi kita kena lihat juga sejauh mana kelangsungan atau kemampanan manfaat daripada harta mauquf tersebut. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, jadi sebagai kita kata gambaran awalan, atau kita nak kaitkan sikit dengan fiqh wakaf ni, jadi daripada definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, jadi saya datangkan di sini empat mazhab lah. Kita lihat mana yang lebih ketat maknanya, ada yang memberikan sedikit kelonggaran. Jadi kalau kita lihat ada dua sudut daripada definisi yang para ulama bincangkan di sini. Iaitu yang pertama adalah habs ain, iaitu menahan harta tu. Jadi tadi pun dah dibincangkan dalam konteks wakaf tunai, wakaf saham. Jadi apakah usulnya? Jadi kalau kita lihat dalam wakaf tanah, wakaf bangunan, itu lebih jelas, maknanya nak mengekalkan supaya tidak berlakunya perpindahan milik. Milik itu di-freeze-kan, maknanya tak boleh ada perubahan pemilikan. Sama ada ulama berbincangkan adakah dia masih dalam pemilikan pewakaf, iaitu wakif
semasa masih hidup ataupun dia telah terus berpindah kepada milik am yang perlu diurus oleh nazir am. Ini dari sudut khilaf ulama daripada sudut ketika wakif masih hidup. Jadi siapakah dia punya yang masih memiliki tetapi tidak boleh tasarruf kepada pemilikan tersebut. Ini yang pertama, iaitu mengekalkan aset wakaf itu, mauquf. Dan yang kedua, kita lihat daripada definisi yang dikemukakan oleh para ulama ini, iaitu bagaimana manfaatnya. Jadi dua perkara inilah yang menjadi asas kepada konsep istibdal yang kita bincangkan pada petang ini. Jadi sebagai homework awalan kita ini, kita lihat daripada sudut nasnya, dia merujuk kepada wakaf Sayyidina Umar, kerana menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kisah hadis Umar ni adalah merupakan asas kepada pensyariatan wakaf. Tadi Dr. Azrul pun sudah bincangkan di dalam Al-Quran tidak secara spesifik perkataan wakaf itu dinyatakan, tapi merujuk kepada infak fi sabilillah yang lebih umum mencakupi wakaf, sedekah dan seumpamanya. Tapi secara spesifik wakaf ini, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kita perlu mengambil kepada kisah Sayyidina Umar, kerana ini menjadi asas khilaf-khilaf ulama berkenaan dengan kategori aset wakaf, bagaimana nak menguruskan, bagaimana nak istibdal boleh ataupun tidak. Jadi semua ulama apabila bincangkan, dia akan jadikan hadis ini sebagai sandaran, kerana hadis Nabi SAW setelah Nabi nasihatkan kepada Sayyidina Umar yang dapat tanah di Khaybar, apa perlu dibuat, maka kata Nabi SAW, sekiranya kamu mahu, kamu wakafkan asasnya dan kamu bersedekah, ini dari hasil dan manfaatnya. Dan kemudian kalau kita lihat dalam hadis ini juga, maknanya Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat yang lain bahawa aset wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan dan tidak boleh diwariskan. Baik, daripada kisah itu kita lihat rajah ini. Maka daripada sudut ini, Sayyidina Umar sebagai wakif, beliau mewakafkan. Dan harta wakaf yang diwakaf tanah Khaybar. Dan beliau menyatakan siapakah yang menerima wakaf, iaitu mauquf alaih, iaitu fakir miskin, kaum kerabat, hamba sahaya, fisabilillah, musafir, tetamu. Dan manfaat daripada harta wakaf itulah yang akan disalurkan kepada penerima wakaf. Dan dalam masa yang sama juga ada mutawalli, siapakah yang akan menguruskan. Ini setelah daripada Sayyidina Umar meninggal dunia, jadi siapakah yang menyambung legasi bagi memastikan penerima-penerima wakaf ini mendapat hasil wakaf. Maka daripada situlah tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat rukun wakaf ulama nyatakan dia ada pewakaf, dia ada harta, penerima manfaat dan juga sirah. Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kemudian kita lihat pula kepada maksud istibdal. Daripada perkataan badala, secara umumnya maksudnya menggantikan. Secara istilah kita boleh bahagikan kepada 3 kategori bagaimana para ulama bincangkan perkataan istibdal, kerana dia ada kaitan dengan perkataan ibdal. 2 perkataan, badal dan istibdal. Pendekatan pertama membezakan, di mana menjelaskan bahawa satu proses, tetapi ibdal adalah proses yang pertama, iaitu mengeluar atau menukar suatu harta wakaf dari sudut pewakafannya dengan menjual harta itu. Jadi kita ada tanah sebagai contoh yang tidak memenuhi syarat wakif, tak boleh nak mendapat manfaat. Jadi nak istibdal, jadi kita jual dulu tanah. Jadi bila proses jual itu mengikut pendekatan pertama itu namanya proses badal. Kita ibdal dengan wang ringgit. Kemudian daripada wang yang kita dapat daripada hasil jualan aset wakaf tadi, kita beli pula harta yang lain. Maka itulah dinamakan sebagai istibdal. Jadi digabungkan, jadi proses daripada harta wakaf asal, ibdal, dapat hasil, kemudian beli aset lain untuk dijadikan mal yang harta yang telah dibadalkan. Baik. Pendekatan kedua melihat kepada 2 istilah yang berbeza. Pertama tadi dia satu proses. Yang ini lihat, jika prosesnya direct, pertukaran daripada satu harta kepada harta. Contoh daripada tanah yang tak dapat dimanfaatkan mengikut niat wakif, kemudian digantikan dengan tanah yang lain. Jadi itu namanya proses ibdal. Tetapi sekiranya proses itu melibatkan kepada jual dulu, kemudian beli pula
aset yang lain, maka pendekatan kedua mengatakan itulah maksud istibdal. Tapi kalau kita lihat dari sudut statut yang ada di Malaysia, kita melihat pendekatan itu tidak dibezakan. Ibdal itulah istibdal. Jadi disamakan. Sama ada terus direct tukar daripada aset ke aset, ataupun dicairkan dulu aset itu jadi dapat duit tu beli aset yang lain. Maka dalam konteks kalau kita lihat statut di Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, maka tidak dibezakan maksud ibdal dan istibdal tersebut. Baik, objektif istibdal. Kenapa istibdal ini perlu? Okay. Sebenarnya kita nyatakan tadi, ia sebagai satu mekanisme penyelesaian kepada sesuatu isu. Yang pertama, bagi mengekalkan mauquf itu. Ini kita nyatakan tadi. Istibdal, kita masih mengekalkan maksud wakaf, iaitu berkekalan itu. Tetapi kita nak kekalkan supaya manfaat dan kegunaan aset wakaf itu dapat dinikmati secara berterusan. Tanpa istibdal, jadi harta yang tak boleh dimanfaatkan akan terbiar. Tanah paya yang nak dibangunkan tak boleh, jadi wakafkan oleh wakif. Tapi tak boleh nak bina bangunan nanti kalau banjir dan seumpamanya. Jadi dengan istibdal, kita dapat mengekalkan manfaat mauquf apabila mauquf yang tak dapat dimanfaatkan mengikut niat wakif tadi digantikan dengan harta yang lain. Yang kedua adalah untuk menjaga dan memelihara niat wakif. Kerana sebagaimana berulang-ulang kita dengar daripada pagi tadi, niat wakif itu kan nas syara'. Niat pewakaf itu adalah sama kuat dengan nas syarak. Jadi kita tertakluk kepada niat, kerana itulah pemilik harta, dia berniat. Jadi dengan istibdal kita dapat menjaga dan memelihara niat pewakaf tersebut bagi berkekalan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mengelakkan pembekuan mauquf yang tidak ekonomik. Tanpa istibdal, sebenarnya kita nyatakan tadi, kita tidak akan dapat melihat bagaimana mauquf ini dapat berkembang, dan khususnya kalau kita begitu rigid dalam persoalan istibdal ini dalam aset keuangan sebagai contoh, jadi tak boleh nak dilakukan istibdal, contoh saham dan seumpamanya. Jadi yang ini akan mengganggu perjalanan tersebut. Yang keempat adalah meningkatkan hasil dan pendapatan dana wakaf negeri untuk pembangunan ummah. Dan yang terakhir adalah menjamin pembangunan mauquf mengikut arus pembangunan dan perkembangan ekonomi semasa di negara. Baik, secara umum tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kepada perbahasan ulama'. Jadi ini pun secara ringkas saja kita lihat ulama'-ulama' lu bincang berkenaan dengan istibdal ni, boleh ataupun tidak. Dan di antara mazhab yang begitu ketat dalam penerimaan istibdal ini adalah mazhab Syafi'i. Dan kita pula, enactment kita di Malaysia, kita perlu mengikut muktamad Syafi'i. Jadi sebab itu dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan berkenaan dengan istibdal wakaf ni, kita menilai dan menerima pendapat di luar daripada Syafi'i. Dalam Imam Syafi'i bahagikan harta alih, harta tak alih. Jadi kalau harta tak alih spesifiknya berkenaan dengan masjid, memang majoriti ulama' Syafi'i melarang istibdal wakaf masjid, melarang penjualan wakaf masjid walaupun masjid itu dah rosak ataupun dah runtuh, maka dikekalkan, tidak boleh untuk diistibdal. Namun ada pandangan yang mengharuskan terhadap wakaf yang dikhawatiri roboh, tapi kena minta kebenaran qadhi, pemerintah ulil amri, dan hendaklah digantikan dengan masjid yang lain, dan masjid itu dibina berdekatan. Ini antara pandangan dalam mazhab Syafi'i. Manakala mengikut harta alih, mengikut sebilangan ulama' Syafi'i yang membenarkan harta alih diwakafkan, dijadi harta wakaf, sebilangan kata boleh istibdal, dan sebilangan lagi kata masih mengekalkan tidak boleh istibdal. Baik, dalam mazhab Hanafi yang agak lebih terbuka, tapi dari sudut harta alih, harta alih mazhab Hanafi membenarkan istibdal atas dasar maslahah, tapi harta tak alih, wakaf masjid masih mereka berpegang tidak boleh dilakukan istibdal. Namun jika ada maslahah mengikut sebilangan mengatakan boleh melakukan istibdal. Sama dengan pendekatan mazhab Maliki, harta alih secara umum boleh untuk diistibdal. Jadi kalau kita lihat dalam konteks perbincangan kita hari ini, wakaf korporat, wakaf saham, maka dia melibatkan kepada harta alih. Jadi tak ada isu berkenaan dengan kebenaran istibdal, yang penting ada maslahahnya. Dan seterusnya adalah mazhab Hanbali yang lebih terbuka.
yang striknya hanya bangunan masjid, tapi selain daripada masjid sama ada harta alih atau tak alih atas dasar maslahah rajihah yang ini akan didetailkan oleh Dr. Abdullah secara praktikal bagaimana untuk proses istibdal itu dapat dilaksanakan. Baik, ini beberapa contoh panduan IOF dan beberapa fatwa yang membenarkan, contoh di Mesir dan fatwa di negeri Johor, MKI juga membenarkan istibdal dengan penentuan syarat-syarat maslahah. Okay, dan kalau kita lihat di Johor sebagai contoh, Wakaf An-Nur tertakluk kepada fatwa Johor dan kita banyak membenarkan proses-proses istibdal ni yang Sahib Usama Timbalan Mufti telah bincangkan beberapa fatwa di peringkat negeri Johor tentang istibdal. Baik, akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, itu dalil benar kisah Sayyidina Umar, Sayyidina Osman pernah melakukan proses istibdal dan Sayyidina Ali pun ada diriwayatkan pernah melakukan proses istibdal kepada harta wakaf. Sebagai penutup. Baik. Jadi walaupun asal harta wakaf tak boleh dijual, tak boleh pindah milik, tapi kerana ada keadaan darurat ataupun hajat, okay, yang menjadi maslahah, maka para ulama bincangkan konsep istibdal ini dan jawatan kuasa fatwa di dunia pun berbincangkan kebenaran istibdal dengan syarat-syarat yang tertentu dan ia menjadi satu keperluan kalau kita lihat secara praktikal di Majlis Agama Islam negeri-negeri dan secara asasnya istibdal ini memastikan pertama adalah berkekalan manfaat. Jadi takbid dari sudut manfaat tu, dan yang kedua berkekalannya maslahah buat penerima wakaf. Jadi sebagai akhir, sebagai kaedah dalam mazhab Hanafi yang masyhur disebut sebagai yufta bil anfa' lil waqfi. Jadi fatwa perkenangan wakaf ni dikeluarkan berdasarkan pandangan yang paling bermanfaat buat harta dan penerima wakaf. Sebagaimana kata-kata Imam Al-Kasani dalam kitab Al-Bada'i' Al-Sana'i', beliau menyatakan bila timbul keperluan menjual harta wakaf kerana ada maslahah yang kuat, maslahah rajihah, maka difatwakan dengan cara yang paling anfa', yang paling membawa manfaat kepada wakaf, sama ada kepada aset wakaf ataupun kepada manfaat kepada mauquf alaihim. Kerana tujuan wakaf itu adalah manfaat yang berterusan. Itulah sebagai asas kepada fiqh wakaf, istibdal dalam fiqh wakaf, yang insya-Allah selepas ini Dr. Abdullah akan detailkan secara praktisnya bagaimana kita lakukan di peringkat Wakaf An-Nur secara spesifik dan secara umumnya berkenaan dengan konsep istibdal. Wallahu alam, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak pada Profesor Dr. Arif yang membuka bicara kita pada petang ini dalam muzakarah yang ketiga berkaitan tentang istibdal dalam fiqh wakaf. Kita melihat secara sekali lalu apa yang dibentangkan oleh Prof. Dr. Arif untuk membuka sedikit sebahagian pengulangan terhadap pandangan-pandangan dalam mazhab yang mu'tabar. Untuk kita pergi selanjutnya berkaitan tentang, kita dah tengok tadi beberapa pertimbangan, perbezaan pandangan termasuklah pendekatan-pendekatan yang diambil. Seterusnya, pembentang kedua, Ustaz Dr. Abdullah Jalil akan membentangkan khusus aplikasi istibdal, khususnya dalam wakaf korporat. Dan kita mungkin perlu kepada satu garis panduan supaya untuk memandu kita, macam mana Prof. Arif kongsikan tadi beberapa keputusan-keputusan di peringkat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang ada kaitan dengan Wakaf An-Nur khususnya. Dan dalam masa yang sama kita nak sama-sama melihat dalam sesi muzakarah ini, adakah istibdal dalam wakaf korporat ni merupakan jalan terakhir ataupun sentiasa menjadi medium untuk pengembangan inovasi wakaf. Untuk penjelasan dan perinciannya, Ustaz Dr. Abdullah Jalil ada perinciannya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
abdika wa rasulika nabiyil ummiyyin nuril ma'sum wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim amma ba'd. Jadi tanpa yang saya hormati, yang saya hormati Sahibus Samahah Timbalan Mufti Negeri Johor Tuan Haji Bukhari, Sahibus Samahah Tuan Mufti Profesor Dr. Asmadi Naim, Mufti Negeri Pahang, sahabat Prof. Arif Saleh, sahabat Ustaz Syafi'i dan semua yang hadir dalam dewan yang berbahagia ni. Maka amanah yang diberikan kepada saya pada petang yang berbahagia ini adalah berkenaan dengan aplikasi istibdal dalam wakaf korporat. Jadi di sini ada beberapa istilah-istilah penting yang perlu diperjelaskan terlebih dahulu. Pertama kita pergi kepada pendahuluan dahulu berkenaan dengan wakaf korporat. Baik. Jadi ini adalah kerangka pembentangannya, pendahuluan, wakaf korporat, kemudian prinsip syariah istibdal dalam konteks moden. Itu yang kita nak sebut juga tu. Adakah istibdal ni hanya dilihat sebagai jalan keluar terakhir ataupun dia dilihat sebagai kaedah pengurusan strategik? Dan adakah kita nak mengurus harta wakaf ni secara reaktif ataupun secara proaktif? Jadi sebenar-benarnya pengalaman bersama dengan kumpulan wakaf An-Nur dan kajian berkenaan dengan wakaf korporat, kita mendapati bahawa nature ataupun sifat institusi wakaf korporat ni berbeza. Untuk kita pertimbangkan berbanding dengan kaedah wakaf klasik. Jadi kita akan tengok keperluan istibdal dalam wakaf korporat, isu-isu dalam istibdal dan juga parameter. Sebenarnya juga kami terlibat dalam penyelidikan membangunkan manual pengurusan istibdal bagi pihak wakaf An-Nur. Kita memang perlu membangunkan garis panduan dalam keputusan-keputusan syariah supaya pengurusan syariah ni tidak hanya berdasarkan ad hoc dan tidak hanya berdasarkan isu, tetapi mempunyai systematic approach, pendekatan yang sistematik yang tak bergantung kepada individu tertentu, dan apabila sistem tersebut telah ada, dia boleh diaplikasi walaupun pegawai berubah dan sebagainya. Dan kemudian kita akan pergi pada kesimpulan. Pertama, memang kita dapat lihat antara akad-akad muamalat, akad wakaf adalah merupakan akad yang paling dinamik. Bermula daripada amalan individu ataupun dilihat sebagai bekalan sebelum wafat yang disebut tidak ada para sahabat, melainkan mereka akan berwakaf sebelum meninggal dunia dan sebagainya. Kemudian dilihat dalam keperluan masyarakat, amalan keluarga. Kalau kita tengok Rasulullah SAW bila para sahabat datang untuk berwakaf, Rasulullah banyak nasihatkan supaya kembalikan manfaatnya itu kepada kaum kerabat, kepada ahli keluarga. Dan kita tengok institusi wakaf ni mula menjadi apa kita panggil alat dasar fiskal. Alat dasar fiskal bagi kerajaan-kerajaan ataupun khilafah-khilafah terdahulu untuk menanggung sebahagian kos pengurusan, khususnya dalam sektor pendidikan, dalam sektor kesihatan. Dan sekarang ni kita boleh kata wakaf ni bukan sahaja akad, bukan sahaja institusi, tetapi wakaf ni adalah sebuah sistem ekonomi seperti mana zakat. Dia ada dia punya masadirnya, dia ada masarif dia ada amil, dia ada pengurus dia. Jadi wakaf kalau kita lihat pada hari ini memang dah macam sebuah sistem ekonomi. Dan kita ada Wizaratul Awqaf dekat negara Arab lah. Kat Malaysia ni kita tak namakan Kementerian Wakaf, tapi wakaf sahaja dinamakan sebagai Wizarah Al-Awqaf wa Syu'un Al-Islamiyah. Kita pun tahulah. Jadi kita nak juga tegaskan bahawa wakaf korporat bukanlah replacement model, bukan, tapi dia extension and progressive model daripada amalan wakaf klasik yang ada. Jadi tak perlu takut dengan konsep wakaf korporat ni, adakah dia akan menghapuskan yang lama? Tidak. Dia adalah satu extension dan progressional
progression kepada amalan wakaf. Dan ia memperluas makna wakaf daripada sekadar harta statik, tetapi kepada aset dinamik yang mampu menjana pendapatan, memperkukuh daya saing ekonomi Islam dan mempunyai impak sosial yang lebih luas. Jadi oleh kerana itu, kami alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah untuk bertemu dengan almarhum Tan Sri Ali Hashim pada tahun 2012, dan beliau makan bersama kami 4 orang penyelidik daripada USIM. Selama 2 jam kami makan sambil interview beliau, dan beliau mempunyai visi yang sangat dahsyat, antaranya konsep bandar wakaf sebenarnya. Dan kalau kita tengok kampung baru Kuala Lumpur ni, kalau dapat dibangunkan menggunakan konsep bandar wakaf pun sangat baik. Antara isu yang disebut survival of Muslim community di tengah-tengah bandar dan aset-aset orang-orang Islam di tengah bandar, sebenarnya wakaf antara jalan penyelesaian. Antara jalan penyelesaian. Jadi bila kita buat kajian, maka pada tahun 2014 kita cadangkan definisi wakaf korporat itu adalah penciptaan dan atau pengurusan aset wakaf serta pengagihan hasilnya oleh entiti korporat. Dan bila kita sebut entiti korporat, maknanya dia mempunyai profesionalisme dan kaedah-kaedah pengurusan korporat, sama ada secara sendiri ataupun bersama pihak lain. Dalam erti kata yang lain, pihak wakaf korporat ni sebenarnya dia boleh menjadi pewakaf sendiri, ataupun dia jadi pengurus wakaf, nazir ataupun mutawalli. Dan dia juga boleh jadi mauquf alaih, dia boleh juga menjadi penerima wakaf, tapi bukan semata-mata untuk dia kayakan diri dia, tetapi untuk memudahkan pengurusan. Sebab itu dia boleh namakan, tapi tak semua wakaf korporat mengamalkan wakaf ala wakif ataupun konsep menamakan dirinya sebagai penerima wakaf. Tetapi boleh, kerana ia dibenarkan dalam, khususnya dalam mazhab Abu Hanifah, dan kemudian ia sebenarnya dari sudut pengurusan sangat baik. Daripada definisi ini kita dapat lihat bahawa ada 4 ciri utama konsep wakaf korporat: penciptaan atau pengurusan aset wakaf, pengagihannya, kemudian entiti korporat, yang ada banyak entiti korporat sebenarnya yang berpotensi seperti mana kata Tan Sri Ali Hashim, dan boleh dilaksanakan secara sendiri ataupun bersekutu dengan bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Jadi menurut Tan Sri Ali Hashim dalam kami punya interview, kata beliau ada 6 model institusi korporat yang beliau rasa boleh dibangunkan. Antaranya syarikat korporat seperti mana Jacob, institusi perbankan dan kewangan, universiti dah banyak tumbuh sekarang ni, yayasan, koperasi, hospital dan klinik. Jadi ini model-model wakaf korporat, tapi tak exhaustif. Maksudnya ini contoh sahaja. Yang penting adalah dari segi amalan tadbir urus korporat, itu yang paling penting dalam konsep wakaf korporat. Jadi dia macam gabungan antara 2 dunia lah, dunia ibadat harta dan juga profesionalisme kewangan. Dan instrumen wakaf korporat, walaupun kami bagi definisi itu, kenapa? Kerana dulu kebanyakan penulisan yang membicarakan tentang wakaf korporat, dia kata wakaf korporat ni wakaf tunai. Ada yang kata wakaf korporat ni wakaf saham. Tapi bila kami buat kajian, sebenarnya dia tak terikat dengan any instrumen. Ya, kebanyakannya bermula dengan wakaf saham, tetapi tak terikat dengan wakaf saham. Secara asasnya dia boleh jadi wakaf mushtarak. Dan kemudian walaupun tak banyak yang bermula dengan saham, tapi bila kita tengok aset-aset wakaf korporat ni, sebenarnya dia sangat pelbagai dan tidak tertumpu hanya pada aset kewangan semata-mata. Bahkan kita akan tengok sebenarnya aset institusi wakaf korporat ni banyak. Boleh jadi hartanah, boleh instrumen kewangan, boleh perniagaan, boleh, dan macam-macam lagi lah. Yang penting kalau kita tengok hasil yang diperolehi daripada aset-aset wakaf ini digunakan semula untuk menanggung kos pengurusan operasi, penyelenggaraan aset dan pengagihan. Jadi aset wakaf, institusi wakaf korporat ni institusi yang mandiri, yang boleh berdiri di atas kaki sendiri. Dan bila kita kaji pula tentang konsep-konsep syariah yang utama dalam amalan wakaf korporat, maka dia ada syakhsiyah iktibariyah, dia ada konsep nazir mutawalli, sebab biasanya dilantik sebagai nazir dan mutawalli, wakaf alal wakif, wakaf mushtarak,
Dan yang kita nak tekankan pada petang ini ialah istibdal dan aset wakaf pelaburan. Jadi kalau kita lihat konsep istibdal pada amalan wakaf aset biasa, biasanya dia akan cerita istibdal ni untuk di hujung sekali. Dia adalah untuk apa kita panggil jalan keluar daripada kemusnahan aset. Tapi dalam institusi wakaf korporat, dia sebenarnya lebih dinamik. Dalam wakaf korporat, konsep ini digunakan apabila aset saham seperti wakaf tanah atau bangunan perlu ditukar atas sebab strategik seperti kerugian, penyusutan nilai ataupun peluang pelaburan baru yang kita akan tengok. Ada dua punca utama. Dan amalan istibdal membolehkan wakaf korporat menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi moden sambil mengekalkan tujuan asal pewakaf. Dan dalam konteks wakaf korporat juga, istibdal ni mesti salah satulah dengan syarat-syarat berikut ini, bukan salah satu, dengan syarat-syarat berikut, sama ada darurat atau maslahah rajihah yang kita akan tengok nanti. Kemudian tujuan asal wakaf dikekalkan, aset wakaf tidak terjejas bahkan bertambah baik, dan yang penting di Malaysia ni pastinya kelulusan pihak berautoriti. Baik, kita lihat juga ciri ciri wakaf korporat dari sudut pandangan IOP punya standard. IOP ada standard 31 dan 60. 31 dan 60. Yang 60 punya standard wakaf 31 ke 33, lebih kurang itulah. Yang ke-60 ni ada satu tambahan di mana IOP mengatakan bahawa wakaf min haitsul mauquf, wakaf dari sudut aset wakaf itu boleh dibahagikan kepada dua jenis. Prof. Fairuz ada sebut tadi. Pertama, al-usul mauqufah bi'ayaniha, ataupun kita panggil aset wakaf ain. Ataupun al-awqaf al-istismariyah, aset wakaf pelaburan. Bezanya wakaf ain, aset wakaf ain dengan aset wakaf pelaburan. Aset wakaf ain ni memang dia terikat dengan ain tersebut. Jadi nak lari daripada ain ataupun nak tukar ain wakaf tu, syarat dia ketat. Berbeza mengikut IOF ni, aset wakaf pelaburan tidak begitu. Kalau kita tengok, dia kata al-awqaf al-istismariyatu wa hiya al-awqaf allati ittajahat fiha niyyatul waqifi li ja'liha aslan yunma bitaqlibi wal istighlali bihasbil muqtadayat tijariyah. Maksudnya aset wakaf pelaburan ni ialah yang niat pewakafnya menjadikannya modal yang berkembang melalui perniagaan dan pelaburan menurut keperluan muqtadayatil at-tijariyah, keperluan komersial, dan la ila tahbisiha bi'ayaniha, bukan untuk mengikat aset itu wakaf tersebut dengan ain dia, tidak. Wa inna ma gharduhu istidamatul waqfi bitilkal usuli au badailiha. Tapi gharad ataupun tujuan utamanya adalah kelangsungan dan kelestarian itu. Dan itu seperti wakaf tunai dan juga wakaf syarikat. Baik. Maka kalau kita lihat prinsip istibdal ni, kalau kita lihat sebahagian ulama hanya menyebut istibdal ni dalam bab darurat. Tapi kita lihat, yang kita akan kongsikan juga di sini, ialah fatwa daripada ulama mazhab Hanafi dan kita nukilkan daripada fatwa Pusat Fatwa Mesir. Istibdal juga boleh dilakukan kerana yang disebut sebagai maslahah rajihah. Dari sudut pandangan pengurusan, istibdal kerana darurat adalah untuk continuity dan protection. Dan istibdal kerana maslahah rajihah adalah untuk growth dan sustainability. Jadi kalau kita lihat ciri-ciri utama istibdal darurat ni adalah aset wakaf rosak, nak menyelamatkan nilai, pastikan dah tiada jalan lain, itu sahaja jalan, istibdal sahaja jalan, dan bersifat reaktif dan defensif. Ini istibdal darurat. Adapun istibdal maslahah rajihah, dia bukan bersifat defensif and reaktif. Dia bersifat proaktif and strategic. Jadi aset wakaf dia ada masih bernilai, tapi hasil dan pulangannya boleh digandakan dengan aset yang baru. Tujuan pelaksanaannya untuk memelihara nilai, bukan untuk sekadar untuk memelihara nilai wakaf, tapi untuk meningkatkan keberkesanan sosio dan ekonomi harta wakaf. Dan of course pelaksanaannya juga perlu kepada pihak berautoriti. Cuma kita kena bezakan antara istibdal darurat dan istibdal maslahah rajihah. Dan ini Pusat Fatwa Mesir menyebut fa abaha sadatul hanafiyatu istibdalal waqfi li mujarradi maslahatin
rajihatin. Ulama mazhab Hanafi, sebab dua mazhab yang paling luas dalam istibdal ni, Hanafi dan Hambali. Kalau bab masjid, Hambali. Tukar masjid dengan masjid ni ataupun tukar tanah masjid dan bab fiqh wakaf dia panggil munaqalah. Munaqalah ni tiga mazhab semua ketat. Tapi mazhab Hanafi, Hambali masih lagi luas juga dalam bab munaqalah. Tapi Hanafi dia kata limujarradi maslahatin rajihah. Boleh buat istibdal bukan kerana masalah kharab ke apa, bukan musnah, tapi kerana kemaslahatan yang lebih rajih. Walam yuqassiru jawaz istibdalihi ala kharabihi. Dan mereka tidak menghadkan istibdal ni hanya semata-mata bila aset nak rosak. Baik. Kerana apa? Ikut ulama mazhab Hanafi, i'tibarul maslahah, pertimbangan kemaslahatan dalam bab wakaf adalah amat penting. Kerana kemaslahatan ini bukan semata-mata kemaslahatan kewujudan, tetapi juga kemaslahatan keuntungan, pulangan dan implikasi yang lebih baik, impak yang lebih baik. Maka sebab itu di sisi mazhab Abu Hanifah boleh semata-mata kerana maslahah rajihah untuk melakukan istibdal. Baik. Bahkan pandangan ini turut berkembang sehingga membolehkan istibdal dalam bentuk penjualan harta kepada duit. Dan kita buat kajian, sebenarnya fatwa dalam bab istibdal ni dah selesai dah. Memang kalau kita nak cari tanah tukar duit tukar tanah, tukar ke instrumen kewangan ke dan sebagainya, semua ada fatwa, tak ada masalah. Bahkan di Malaysia fatwa memang ada. Cuma mungkin dari segi aplikasinya tu mungkin berbeza-beza mengikut pihak berkuasa utama. Dan pihak otoriti, dan sama seperti yang Prof. Arif sebut dalam bab fatwa berkaitan wakaf, kaedah dia yufta bil anfa'i lil waqf. Difatwakan dengan pandangan yang paling bermanfaat bagi aset wakaf, bagi penerima wakaf. Pandangan paling bermanfaat bagi aset wakaf, bagi penerima wakaf. Dan keperluan aplikasi istibdal dalam wakaf korporat ini sebenarnya sangat banyak. Sebab apa? Sebab dia sebuah institusi korporat. Kita tengok pertama nak mengelakkan kemusnahan aset wakaf. Kemudian restructuring perlu. Keperluan penstrukturan semula aset wakaf. Kalau ada yang tak produktif, seperti mana yang disebut tadi, masalah asetnya besar tetapi buahnya, pokoknya besar tapi buahnya kecil, sedikit. Jadi nak buat restructuring ataupun nak cari yang mana yang kurang produktif kepada yang lebih produktif. Bukan tak bernilai tapi kurang produktif, kurang dividen dan sebagainya. Kemudian untuk mendapatkan aliran tunai, apa kita panggil pendapatan, kerana wakaf korporat ni ada kos-kosnya dan keperluan mandiri. Kemudian oleh kerana wujudnya aset yang pelbagai, maka aset diversification ataupun pembelbagaian aset ni adalah satu strategi dalam dunia korporat. Dan kemudian asset rationalization ataupun penggabungan dan penyusunan semula, apa kita panggil, mungkin aset-aset yang ada di bawah syarikat institusi wakaf. Maka amalan korporat itu sendiri menuntut agar istibdal ini bukan dilihat sebagai jalan keluar, tetapi sebagai kaedah pengurusan strategi. Apatah lagi sekiranya wakaf tersebut wakaf pelaburan dan bukan wakaf ain. Jadi bila wakaf pelaburan, tujuannya itu lebih utama berbanding ainnya itu. Baik. Kemudian isu-isu dalam istibdal dalam wakaf korporat dan cadangan menanganinya ini banyak, tuan-tuan boleh tengok dalam dalam kertas kerja. Isu konflik kepentingan dan integriti, dekat sini kita buat segregation of parties. Pihak yang buat keputusan dan penilaian ni pihak yang berbeza-beza supaya tak ada konflik of interest. Garis panduan, ini yang perlu ada lah. Dan sekarang ni memang kita sedang buat research untuk membangunkan garis panduan yang bukan sahaja berbentuk kualitatif tetapi juga dalam bentuk kuantitatif. Dan isu penilaian aset dan keterusan transaksi ini, kalau kita rasa tak cukup dengan hanya penilaian pihak dalaman, kita boleh ambil pihak penilai daripada luar. Dan yang penting perlu ada keterusan dan report yang jelas. Kemudian isu risiko pasaran dan kesedaran ekonomi, ini juga melibatkan kepada kajian yang mendalam. Dan kita kata yang penting pihak berkepakaran, subject matter expert. Kalau di institusi wakaf korporat, dia ada jawatankuasa pelaburan khususnya. Isu kekangan undang-undang ni yang kita akan sedikit lihat. Kemudian isu persepsi awam terhadap istibdal
Kadang-kadang terlalu banyak gosip-gosip ataupun cerita-cerita yang negatif, maka bagaimana nak menanganinya ada disebut dalam Getah Kerja. Baik, kalau isu kekangan undang-undang ni, isunya tak disebut dalam tentang wakaf korporat ni. Kalau kita lihat di Johor, dia ada pelantikan apa kita panggil dokumen hujah wakaf dan pelantikan nazir khas dan sebagainya. Itu pendekatan seperti mana yang diambil di Johor. Ada juga yang ambil pendekatan SPV ataupun entiti khas, joint SPV antara majlis agama dengan syarikat korporat, boleh buat pendekatan yang itu juga, ataupun nak buat anak syarikat tersendiri bawah kerajaan negeri ataupun bawah majlis agama pun boleh juga. Yang pentingnya dan ialah kalau boleh supaya undang-undang wakaf tu ada menyebut tentang inisiatif wakaf korporat. Sebab inisiatif wakaf korporat ni sebenarnya dia memberi ruang yang luas kepada pihak swasta untuk memainkan peranan mereka dengan kepakaran mereka dalam industri wakaf. Kemudian parameter pelaksanaan istibdal dan wakaf korporat, saya tak nak panjangkan tuan-tuan, ada beberapa parameter yang kami kenal pasti, tapi yang kita kongsikan di sini 3 sahaja. Pertama, parameter darurat dan maslahah, saya rasa ini jelas. Kemudian kita ada parameter pengurusan risiko, dan parameter syiar wakaf ini adalah berdasarkan daripada Jawatan Kuasa Fatwa Johor yang memberi nasihat supaya syiar wakaf itu terpelihara walaupun nak dilakukan istibdal, ataupun kalau jika perlu dilakukan istibdal, syiar wakaf itu perlu dipelihara. Maka kita detailkan sedikit sahaja istibdal, parameter-parameter ini secara umum. Parameter yang lebih detail sebenarnya tak dikongsikan di sinilah, bentuk kualitatif dan kuantitatif. Kemudian parameter pengurusan risiko ni yang penting tuan-tuan, yang bawah tu, market valuation, multi-layered approval, transparency and record, dan kemudian kita cadangkan supaya adanya post istibdal review. Maknanya lepas 6 bulan ke, lepas 12 bulan ke, dan kena ada post istibdal review yang memastikan dan apa kita panggil istibdal berlaku seperti mana yang dirancang. Kemudian syiar wakaf, nama wakaf, identiti wakaf, jangan disembunyikan, dan kalau perlu diwar-warkan untuk mewujudkan. Dan kemudian rebranding, jangan sebut penjualan aset wakaf, sebut penstrukturan semula aset wakaf. Guna istilah-istilah yang menggambarkan pengurusan apa kita panggil image yang positif berkenaan dengan amalan-amalan istibdal. Ada banyak dalam yang saya sentuh dalam Kertas Kerja. Dan kesimpulannya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, istibdal dalam konsep wakaf korporat mungkin macam kita kata perlu dilihat berbeza. Perlu dilihat berbeza berbanding dengan istibdal dalam konsep wakaf klasik ataupun wakaf ain, kerana sifatnya yang berbeza. Dan kemudian istibdal dalam wakaf korporat mungkin dilihat dari sudut 3 inilah, protection, enhancement dan sustainability. Dan saya cukup sampai di sini, dan saya serah kembali kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Jalil atas pembentangan berkaitan tentang beberapa aplikasi parameter dalam pelaksanaan istibdal dalam wakaf korporat. Ada beberapa cadangan-cadangan penambahbaikan juga dalam proses membangunkan manual pengurusan istibdal yang sedang dan akan dibangunkan nanti, yang boleh mudah-mudahan bukan setakat menjadi rujukan tetapi menjadi manfaat kepada semua dalam usaha untuk kepada pengembangan dan juga inovasi dalam pewakafan. Kita dah dengar daripada kedua-dua pembentang berkaitan tentang istibdal dalam fiqhul waqfi, dalam fiqh wakaf, dan juga aplikasi dan juga guideline tentang istibdal. Dan kita nak dengar ulasan yang ini kita tunggu sebenarnya daripada sahibus samah yang dihormati Profesor Dato' Dr. Asmadi Muhammad Naim untuk mengulas yang mungkin ada sudut pandang yang kita boleh ambil perhatian dalam ulasan beliau. Falyatafadhal, bersilakan. Terima kasih Ustaz Syafi'i selaku moderator pada tengah hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa walah. Yang saya hormati Ustaz Syafi'i,
para panelis Prof. Arif dengan Dr. Abdullah, Ashabus Samaha, Ashabul Fadilah, para tuan-tuan guru, asatidzah, datuk-datuk, datin-datin, muslim-muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendiskusi, jadi biasanya kita tidaklah mendatangkan satu pandangan yang baru. Cuma kita melihat bagaimanakah kertas kerja yang dibentangkan oleh pembentang. Cuma sebabkan kertas kerja pun dapat lambat juga, Ustaz. Jadi tengoklah sejauh mana analisis yang boleh saya lakukan untuk dua kertas kerja ini. Walau bagaimanapun secara kesimpulannya saya lihat pembentangan yang diberikan oleh kedua-dua pembentang adalah satu pembentangan yang amat baik. Cuma ketika diberikan tajuk ini, terlintas di fikiran saya beberapa perkara. Yang pertamanya, kalau saya boleh ulas sedikit, dan saya kira poin-poin ini pun mungkin bertindan dengan pembentangan-pembentangan sebelum ini pun. Tapi dia juga ada kaitan dengan pembentangan dua pembentang kita pada tengah hari ini. Pertamanya, wakaf aset pelaburan semasa. Dalam pelaburan semasa sama ada kita akan jumpa dana wakaf ataupun wakaf tunai. Sesetengah orang tak bezakan. Cuma saya suka untuk membezakan dana wakaf. Kenapa saya bezakan dana wakaf? Iaitu satu dana yang diwujudkan untuk dikutip dan kemudiannya ditukar kepada harta fizikal wakaf. Biasanya begitu. Kalau sebelum-sebelum ini secara tradisionalnya, orang ada harta, dia wakafkan harta tersebut sama ada untuk penggunaan ataupun manfaat daripada sewaan dan sebagainya diberikan kepada orang-orang yang telah yang dia naskan dalam pewakafan tersebut. Jadi dalam dana wakaf ini biasanya ditukar kepada harta fizikal wakaf. Kerana dalam zaman kita ini untuk mendapatkan satu bangunan diwakafkan satu kos yang cukup besar. Mungkin dengan mewujudkan dana-dana tersebut, maka kita boleh mewakafkan sesuatu aset fizikal, mungkin Lakin Central sebagai contoh, dibahagi-bahagikan menjadi saham-saham dan akhirnya bangunan tersebut merupakan bangunan wakaf. Kemudian yang keduanya, mungkin kita biasa dengan wakaf tunai yang dikekalkan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya. Boleh juga memiliki aset fizikal tetapi bukan sebagai aset fizikal wakaf. Dia masih lagi kekal wakaf tunai, boleh diperniagakan, dijual beli dan keuntungan tersebut mungkin dimanfaatkan, dikekalkan pokoknya, dimanfaatkan berdasarkan sebagaimana yang mandat yang diberikan terhadap keuntungan harta tersebut. Cuma dalam wakaf tunai ini, mutawali ataupun nadhir wakaf kena berhati-hati. Biasanya di Malaysia, konsepnya dana awam tidak boleh dilaburkan pada perkara-perkara yang terlalu berisiko tinggi. Jadi kena ambil kira juga cara pelaburan dana awam supaya tidak dipertikaikan oleh pihak yang bertanggungjawab ataupun oleh masyarakat lah. Oleh masyarakat apabila digunakan wang tunai tadi yang kita nak jaga pokoknya tetapi dilaburkan dalam perkara yang risikonya amat tinggi. Dan dalam masa yang sama mengambil kira inflasi. Walaupun jumlahnya 10 juta tetapi setelah beberapa tahun mungkin 10 juta tu tak semacam 10 juta hari ini. Mungkinlah hasil daripada pelaburan tersebut kena ambil kira juga untuk dimasukkan juga sebagai pokok wakaf. Itu yang pertama. Yang kedua, saham. Saham dimasukkan dalam kategori wakaf korporat. Tapi saya juga berjumpa dengan Tan Sri Ali Hashim. Lepas dia pencen Jacob, kami pancing dia menjadi Profesor Ejang Universiti Utara Malaysia, Islamic Business School. Jadi lamalah berbincang dengan dia. Dia kadang-kadang tujuan penyertaan betul untuk pelaburan tetapi untuk penyertaan dalam sesuatu jenis industri yang dia nakkan juga supaya orang Islam ada dalam industri tersebut. Jadi contohnya hospital Islam ke food safety dan sebagainya. Mungkin kita melihat kepada satu bentuk komersial tetapi satu bentuk hasrat pewakaf untuk berada dalam sesuatu industri. Mungkinlah kita boleh kiaskan wakaf masjid tadi, ulama tegas wakaf masjid seolah kalau mazhab Hambali pun
kalau dijual pun dibangunkan juga masjid tu. Jadi kena ambil kira juga konsep tersebut apabila kita mengatakan saham untuk pemilikan apabila kita ingin melakukan istibdal. Kemudian saham untuk trading ada juga, mungkin lebih sesuai kepada wakaf tunai. Dia bukan saham wakaf tetapi saham wakaf tunai, tapi sekali lagi adakah sesuai saham untuk trading ini digunakan untuk pelaburan bagi wakaf tunai sebab risikonya tinggi. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, apabila dilontarkan tajuk ini, saya melihat kepada governance untuk buat istibdal. Jadi mungkin Dr. Abdullah Jalil telah membentangkan parameter-parameter tersebut. Mungkin kita boleh jadikan ini sebagai asas untuk kajian lanjut, ketelitian yang lain untuk industri-industri lain. Mungkin telah dibuat untuk JCOP, tetapi boleh diambil manfaat oleh institusi lain. Contohnya ada istibdal tanah kubur. Kadang-kadang istibdal tanah kubur saja, tetapi bila istibdal syiar wakaf tu mungkin dirasakan kurang, menyebabkan masyarakat awam memberontak dan sebagainya lah, menjadi isu politik dan sebagainya. Yang keempat, pendekatan fatwa-fatwa negeri. Sejauh setakat pemerhatian saya, fatwa-fatwa negeri sebenarnya cenderung kepada keharusan istibdal, dan jika ada darurah dan ada hajah sekalipun cenderung untuk membenarkan, tetapi kita berpegang yufta bil anfa' lil waqfi lah, kita berpegang pada itu. Harta yang nak ditukar sama ada harta yang sama baik ataupun lebih baik. Biasanya begitu yang dibincangkan di jawatan kuasa fatwa, sama ada peringkat mudzakarah ataupun peringkat negeri lah. Kemudian sedikit ulasan kepada pembentangan kertas kerja ini. Pada saya paper Prof Arif, satu kejelasan yang amat baik berkaitan dengan fiqh wakaf. Cuma dari sudut istibdal tadi Prof beritahu sama ada ditunaikan ataupun daripada tunai kita jadikan aset wakaf. Dia boleh jadi juga Prof Arif, aset wakaf ini ditukar dengan aset wakaf yang lain tanpa ditunaikan. Contohnya tanah yang tertentu ditukarkan terus kepada satu tanah yang lain. Boleh juga berlaku begitulah, dia tanpa perlu ditunaikan, tetapi kita membuat penilaian dengan penilaian mereka-mereka yang berkelayakan, maka kita dapati tanah tersebut lebih baik ataupun sama ataupun lebih baik daripada tanah yang telah nak ditukar tadi. Jadi pembentangan Prof Arif juga pandangan mazhab secara umumnya satu pendedahan kepada kita bagaimana sebenarnya hampir keseluruhan ulama mazhab termasuk mazhab Syafi'i pun membenarkan, tetapi syaratnya sama ada ketat ataupun lebih longgar. Ya, ada yang sampai ke peringkat berlaku kharab baru boleh, ada yang mengatakan tidak, hajah. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka sebenarnya menjaga nasul waqif, nas al-waqif, waqif mandatnya bagaimana, dan kalau mereka membenarkan, mereka meletakkan qadhi ataupun peranan pemerintah untuk melakukan perkara, untuk membuat keputusan kerana tak mau terlalu longgar tentang perkara ini. Kemudian ulasan lanjut sepatutnya IUFI Prof Arif, sebab IUFI kalau syaratnya yang satu tu cuma telah diulas sedikit sebanyak oleh Dr. Abdullah. Manfaat wakaf telah terhenti. Jadi tak ada lagi hajah tu, tak pastilah, dia kena terus terhenti atau harta wakaf tidak lagi boleh diambil manfaatnya. Satu syarat yang cukup tegas oleh IOFI sebenarnya kalau kita lihat syarat nombor 2, cuma tidak diulas secara lebih mendalamlah oleh kedua-dua ahli panel. Begitu juga kertas Dr. Abdullah, wakaf korporat mungkin perlu pada flexibility, cuma saya kira kena berhati-hati sebab apa, wakaf korporat dia berlaku sama ada melakukan satu wakaf bentuk baru ataupun wakaf klasik yang dibuat oleh pihak badan korporat. Jadi kemungkinan yang kita boleh fleksibel lebih lagi kepada contoh wakaf saham dan wa akhawatuha jugalah. Jadi yang adik-beradik dengan dia tu. Tapi wakaf, ada wakaf korporat yang dia merupakan wakaf klasik. Mungkin di situ ada perbezaan untuk kita memberi beberapa flexibility. Dan paper ini juga saya kira Dr. Abdullah cuba untuk mentatbikkan, mengapplykan syarat-syarat yang ada dibincangkan oleh
ulama berkaitan dengan istibdal darurah, mesti yang pertamanya aset wakaf rosak, musnah dan sebagainya. Keduanya tujuan utamanya untuk menyelamatkan nilai wakaf. Langkah istibdal dilaksanakan setelah dipastikan tiada jalan lain. Istibdal darurah bersifat reaktif dan defensif. Ini merupakan syarat-syarat yang dibincangkan oleh ulama dan cuba untuk diaplikasikan kepada wakaf korporat. Saya kira satu kertas yang amat baik untuk kita jadikan asas dalam istibdal, dan parameter yang dikemukakan boleh menjadi asas juga lah untuk kita buat kajian lanjut sama ada sesuai diabsorb ataupun ada beberapa flexibility juga untuk industri-industri lain yang bukan JCOB. Ya, sebab dibuat di bawah JCOB dibuat di bawah JCOB, jadi institusi-institusi lain yang bukan JCOB boleh dijadikan asas lah sebagai perbincangan lanjut. Jadi Tuan Moderator, saya rasa itu saja ulasan pendek daripada saya, insyaAllah. Wallahualam. Baik, terima kasih Sahibul Samahah Datuk Mufti Pahang atas ulasan terhadap kedua-dua pembentang. Kita ada masa sedikit untuk kita buka, tapi untuk peringkat awal ni saya maklumkan dulu kita buka dua soalan di floor dan satu soalan kita akan take up melalui online. So bakinya nanti kita akan tengok timing lah, sama ada berkesempatan ataupun tidak. Dan oleh kerana kita ada ketiga-tiga panel, istimewa sikit petang ni, jadi bolehlah saya cadangkan tanyalah soalan seorang satu pada ketiga-tiganya. Jadi mudah-mudahan kita dapat ambil peluang yang sedia ada dalam perkumpulan seperti ini supaya kita boleh dapat manfaat. Silakan jika ada soalan. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bersama hal panelis begitu juga moderator. Saya Muhammad Firdaus bin Abdul Rahman daripada USIM. Soalan pertama berkenaan dengan apakah pandangan panelis berkenaan dengan istibdal secara berkelompok ataupun kolektif. Istibdal secara kelompok. Yang kita laksanakan di Malaysia adalah one to one. Kita akan lihat tanah yang terdapat dibangunkan dan kita akan tukar dengan yang lebih baik ataupun sama harga dan nilai semasa. Bagaimana jika 2-3 tanah tak dapat digunakan, kita tukar dengan satu aset yang boleh memberi manfaat, keuntungan dan masalah kepada awam. Itu yang pertama. Yang keduanya berkenaan dengan istilah istibdal. Sering juga digunakan dalam pertukaran wakaf tunai. Ada sebahagian negeri masih belum mengiktiraf tunai itu sebagai mauquf, ain. Justru ada elemen pertukaran. Adakah perkataan istibdal sesuai nak digunakan dalam konsep ini ataupun lebih sesuai menggunakan perkataan badal disebabkan dia masih belum dikategorikan sebagai aset wakaf? Bagaimana berlakunya istibdal dalam hal ini? Itu yang kedua. Yang ketiga lebih pada pandangan dalam kita berbincangkan berkenaan instrumen istibdal, kita kena step back. Selain daripada muqtadal waqaf ataupun makhazalul waqaf, iaitu at-taqarrub ila Allah ataupun habsul asal wa tasbil thamarah, dia sebenarnya adalah himayatul huquq al-alqaf al-thalathah, iaitu menjaga kepentingan tiga pihak. Selain pada al-mawqu yang kita sering bincangkan, aset wakaf, kita kena lihat juga kepentingan al-waqif, begitu juga al-mawquf alaih. So, lihat berkenaan al-waqif, ada tak sebarang ketika mana kita bangunkan manual, kita mohon ataupun bertanyakan kepada pewakaf ataupun ahli waris yang jika pewakaf telah meninggal untuk dapatkan persetujuan mereka. Ini kerana di sebahagian negeri terdapat penarikan balik wakaf disebabkan tidak bersetuju dengan istibdal tersebut, rujuk al-wakaf, dan benda ini telah dibincangkan di mahkamah dan telah terjadi keputusan. Itu saja saya, wallahu a'lam. Terima kasih. Kita buka dulu soalan yang berikutnya ataupun kita bagi Dr. Abdullah untuk respon dulu. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma hidayatan lis-shawab. Saya respon secara ringkas saja. Pertama pada Dr. Firdaus daripada USIM, sama-sama daripada USIM.
Pertama berkenaan dengan istibdal secara kelompok. Maksudnya tadi kalau 2-3 aset ditukar menjadi satu aset. Kalau dalam paper saya itu disebut sebagai asset rationalization. Itu dari segi manajemen lah. Tapi dari segi istibdal, kalau kita lihat kriteria yang paling utama, pertama nilai. Nilai. Adakah 2-3 itu sama dengan satu nilai? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah penerima manfaatnya orang yang sama ataupun golongan yang sama ataupun tidak? Jadi itu yang biasa diletakkan sebagai kriteria bila kita nak melaksanakan istibdal, sama ada kelompok tu atau one by one. Itu satu. Kemudian wakaf tunai. Mengikut kajian saya namakan wakaf tunai ni ada dua. Satu kita panggil wakaf tunai kekal. Wakaf tunai kekal ni yang kita kata kita nak laburkan, kita bagi pinjaman, dapat pulangan dan sebagainya sebab kita nak kekalkan dia sebagai tunai, tetapi dia perlu menjana pendapatan untuk diagihkan. Yang kedua kita panggil sebagai wakaf tunai transit. Ini yang bagi saya wakaf tunai istibdal. Wakaf tunai transit ni ialah kita kutip tunai, tapi sebenarnya tujuan akhir adalah untuk create harta wakaf yang bukan tunai. Jadi kita boleh bahagikan wakaf tunai ni kepada wakaf tunai yang bukan istibdal, kita panggil wakaf tunai kekal, ataupun yang kita panggil wakaf tunai istibdal yang kita panggil sebagai wakaf tunai transit. Kemudian muqtadal wakaf ataupun yang disebut sebagai nak memelihara ketiga-tiga pihak. Memang bagus, sangat bagus. Maksudnya nak memelihara hak pewakaf melalui dokumen dia, hujah wakaf, nasul wakaf, kan nasih syariat. Kemudian dalam banyak hukum ulama tekankan tentang mauquf, manfaat bagi mauquf alaih dan juga harta wakaf itu sendiri. Baik, terima kasih. Prof. Arif ada nak menambah? Silakan. Bismillah. Terima kasih kepada Dr. Firdaus atas pertanyaan tadi. Saya nak respon yang ketiga, berkenaan dengan bagaimana untuk kita melihat di antara hujah wakaf yang telah dizahirkan oleh wakif dengan proses istibdal tersebut. Baik, kalau kita lihat secara prinsipnya pemilik harta lah yang mempunyai hak sepenuhnya. Sebab itu kaedah disebut sebagai niyatul waqif kan nasih syariat. Jadi sebab itu dalam menyelesaikan contoh-contoh pertikaian yang Dr. Firdaus nyatakan tadi, bila berlaku istibdal, ahli keluarga tak bersetuju untuk menarik balik wakaf dan seumpamanya, maka dari sini kita dulu mungkin apabila proses wakaf, saya bersama dulu dia wakaf dilafazkan gitu tanpa perlu kepada pendidikan. Dan ini saya lihat sudah tiba masanya pihak Majlis Agama Islam Negeri sebagai nazir am apabila nak menerima sesuatu hujah wakaf, maka kita perlu mendidik kepada wakif. Maknanya pertama kita kena jelaskan memang itu hak dia. Yang kedua, kita kena berfikiran panjang juga. Kalau contohlah dalam hujah wakaf tu beliau sebut tak boleh istibdal, maka kita dah tertakluk kepada syarat itu. Maknanya hatta nazir am pun tak boleh dah nak istibdal sebab dia dah lock kat situ. Kerana apa tuan-tuan? Pengalamanlah kami di Johor dulu, wakaf-wakaf dulu, dia wakafkan rumah, dia wakafkan tanah, kemudian disyaratkan tiap-tiap tahun kena buat kundi arwah tau. Jadi bila kita tengok balik daripada sudut bajet Majlis Agama Islam, banyak kos yang kita gunakan untuk cover hajat dia tu buat kenduri. Tapi dalam masa sama, aset dia tu tidak ekonomik. Jadi yang aset yang wakaf tu tidak menjana keuangan, duit daripada majlis pula kena buat majlis. Kan Datuk Timbalan? Kita tengok, jadi majlis pula kena top up buat majlis kenduri. Buat majlis kenduri tahunan paling tak 1,000, 2,000. Jadi kalau dah 100 niat wakif sebelum ni, jadi kita kena buat majlis tahlil tu 100. Dah kalau 1,000 seorang dah 100,000. Habis duit. Jadi sebab itu saya lihat dalam isu ni lah, Dr. Firdaus timbulkan itu sangat baik. Tapi sudah tiba masanya kita educate wakif supaya kita berpemikiran jauh. Maknanya aset tu macam mana kita nilai dulu. Dah kalau tanah paya, nak suruh buat sekolah, nanti sekolah tu banjir, dah macam mana? Letak pula syarat tak boleh istibdal lah, jam. Akhirnya terbiarlah tanah tu. Jadi kita kena lihat secara bijak di antara pihak-pihak tadi. Di antara wakif, nazir am
dan kemudian nazir khas atau mutawali yang menguruskan aset. Itu komen saya kepada soalan ketiga tadi. Wallahu a'lam. Itu. Baik, terima kasih. Saya nak ambil soalan yang ada soalan online ni. Saya nak tujukan kepada Sahibul Samah. Bolehkah wakaf tanah ditukar kepada stable coin wakaf? Contoh USDC wakaf yang disandarkan 100% kepada aset reserve patuh syariah. Wakaf tanah tak boleh mudah-mudah kita tukar sebenarnya. Jadi sebenarnya ada niatul waqif terhadap tanah tersebut, maka kita laksanakan berdasarkan kepada permintaan daripada waqif tersebut, dan tak boleh ditukar-tukar secara mudah kepada stable coin. Wallahu a'lam. Okey, baik. Ada lagi soalan di floor? Jika ada, silakan. Kalau tidak, kita boleh paparkan satu lagi soalan di online, ada berbaki masa sedikit. Jika wakaf telah diistibdalkan kepada saham syarikat wakaf, adakah nazir boleh menjual semula saham tersebut, istibdal kali kedua untuk tujuan pembangunan wakaf yang lebih produktif? Silakan, Sahibul Samah. Dalam perbincangan kita lebih kepada harta wakaf. Jadi bila harta wakaf, apa yang kita cuba lakukan adalah untuk menukar jenis yang sama. Jadi dalam soalan ini saya andaikan bahawa saham wakaf dah. Saham wakaf maka nak ditukar, nak istibdal kepada saham wakaf yang lain. Jadi saya kira inilah antara perbincangan kita apabila kita memperkatakan tentang saham wakaf. Kena perkara-perkara yang nak diambil kira, adakah niat pewakaf tersebut sama ada yang saya katakan di awal tadi, sebenarnya dia ingin nilai komersial ataupun dia ingin kepada penyertaan dalam sesuatu industri. Jadi apabila kita melakukan istibdal terhadap saham wakaf tersebut, ini antara kriteria-kriteria yang saya kira jawatankuasa akan ambil kira apabila berjenis saham bagaimanakah yang kita akan istibdalkan apabila saham wakaf yang sedia ada dah tidak atau nilainya jatuh dan sebagainya. Yang kita takuti nilainya makin berkurangan, nak menjaga 3 rukun yang kita katakan tadilah, ya, sama ada niat pewakaf, kemudian mauquf itu sendiri, kemudian mereka yang menerima manfaat pewakaf. Jadi ini antara perkara-perkara yang diambil kira apabila berlakunya istibdal pada saham-saham syarikat. Wallahu a'lam. Baik, saya kira kita dapat beberapa penjelasan daripada pembentangan dan ulasan daripada ketiga-tiga, daripada Dr. Abdullah Jalil, Prof. Dr. Arif dan juga Sahibul Samah, Datuk Mufti Pahang, dan mudah-mudahan dengan juga soalan-soalan yang diajukan dan dimaklumkan juga kertas kerja pembentang, dan insya-Allah nanti kita akan boleh dapatkan di microsite, nanti akan dimaklumkan oleh pihak MC, ada beberapa panduannya nanti insya-Allah. Jadi bagi pihak majlis muzakarah sesi ketiga, diucap terima kasih banyak-banyak pada Dr. Abdullah, Prof. Arif dan Sahibul Samah dapat meluangkan masa pada petang yang berbahagia ini. Saya buka dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Wakaf dijaga penuh amanah agar hasilnya kekal dan subur. Istibdal dirintis dengan jalan mujahadah agar setiap nilainya menjadi makmur. Atas pantun tersebut, mohon maaf atas segala salah dan silap. Terima kasih atas segala perhatian. Saya sudahi dengan hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi selesai sudah sesi pembentangan muzakarah ketiga pada petang ini. Majlis mengucapkan terima kasih kepada para pembentang, pengulas dan moderator yang telah menyampaikan sebentar tadi. Baiklah, sebagai tanda mata terima kasih, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Tuan Haji Buhari bin Abdul Rahman untuk tampil ke pentas bagi penyampaian tender hati. Dipersilakan. Silakan menerima cendera hati kepada Dr. Abdullah Jalil untuk menerima cendera hati. Dipersilakan.
seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Dr. Arif Saleh Rosman. Dan dipersilakan juga kepada Saudara Bersama Profesor Datuk Dr. Asmadi Muhammad Naim. Terima kasih kepada Tuan Haji Buhari di atas kesudian menyampaikan tanda hati sebentar tadi.